Kalau ada goreng mah? Dah tu bagi dekat orang kampung. Tak rugi ya? Takkan kita nak buang kan? Tak rugi lah bagi. Betul no? Kalau macam hujan, ambil bagi pi dekat rumah-rumah betul kan? Sebab betul duk makan ni. Oh. Ya? Mana? Ni. Okey. Bye-bye. Duit saya ambil, saya bayar. Ya. Saya dah ambil. Yalah. Ambil makan. Cok. Kelar masih no. Baik. Abang ni 10, tadi abang apa? RM3 ya? Ya. Ya, tu RM13 ke no? Ish lah, anak duk macam tu. Saya tak boleh tengok ni. Saya budak-budak yang tu pasal nyamuk. Kesian kat dia apa? Dia kena ngasuh. Tak boleh ngasuh kan mahal. Mahal. Awak sini cek berapa mengasuh? Dalam 300 ataupun 200. 300 ataupun 200? Kalau macam orang kita kenal, tu lebih tu pun kalau orang kita kenal. Ha. Pak Muntar apa kerja lagi? Kerja lagi. Kira lagi 13 no? Ya, betul. Betul no? Ya. Ni. Ya. Tak apalah ni, saya bagi hadiah sikit lah no. Menega elok lah. Orang kata abang boleh cover menega sikit, bawa anak-anak jalan-jalan apa semua. Nah. Ambil. Lepas tu apa, saya tengok jari kosong tu. Nah. Ni saya bagi cincin berlian satu, simpan lah elok. Nah, ni ambil untuk buat bagi anak belanja makan ke, nak pergi makan sedap-sedap ke apa ke. Nah puan, jaga diri, semangat, kena kuat. Nah. Tak apa. Tak ada masalah. Nah. Kesian kat anak-anak tu, bawa depa makan-makan sedap ke apa. Orang kita kena kuat. Saya faham struggle lah ni teruk no. Macam-macam apa semua. Sonok tengok pasal tengok tadi puan apa bagi ya. Terima kasih. Orang terima kasih banyak ni. Allah Taala cukup sayang, cukup suka. Tak apalah, jaga diri elok. Nah. Tak kena apa kan? Tak kena tak apa. Kalau kena itu yang bahaya. Siapa yang tengok video ni dekat jalan Kampung Pondok, Jalan Stadium ni kat tepi ni boleh tengok stadium apa semua ni. Puan ni ada jual goreng pisang goreng, cok pisang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni ada satu masalah tau dengan orang Perlis. Saya ni kali kedua, saya jujur cakap, ni kali kedua ni saya beli cok pisang ni. Sedap sungguh lah. Hampa goreng macam mana? Rapuh. Sedap sungguh-sungguh. Jadi orang berdekatan boleh support puan ni, mai beli makanan dia apa semua. Okey? Baik puan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jaga diri elok. Tengok suruh macam mana? Dengar suruh macam mana? Beli. Nak yang mana? Dah goreng pisang. Berapa ringgit jual pisang? Dah RM3. RM3. Cukup ke 3? Cukup lah untuk mak dengan ayah lah. Oh tu, beli bagi 5. Saya main-main nak ziarah, tengok adik-beradik belah ni tengok, nampak jumpa adik-beradik. Tengok orang menega belah-belah sini macam mana. Sebab lah ni banyak orang terkesan kan. Kita main, kita boleh tagak mana, kita boleh tolong, kita tolong. Sebab kadang-kadang kita nampak je mereka duk jual cok pisang tepi ni apa semua. Kita tak tahu cerita mereka. Macam mana keadaan mereka apa semua. Mana ada orang peduli pun tanya lah ni. Dah, saya banyak. Boleh? Tak okey. Bagi orang tua makan apa? Okey. Jaga diri elok. Lintas jangan elok ni. Okey nah? Okey baik. Ya sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.